Rating skin collab anime di MLBB. Yang pertama ada Jujutsu Kaisen. Total ada 4 skin dan masing-masing skin ada entrance yang bagus. Dan dari segi efek skill pun cantik juga. So aku letak di S. Next ada Attack on Titan. Total ada 3 skin, iaitu Mikasa, Levi dan Eren. Tetapi bagi aku ada skin yang memaksa. Ambil contoh macam skin Levi ataupun Martis, yang efek skillnya nampak macam memaksa. So aku letak di A. Dan yang terakhir ialah Naruto dengan total 5 skin, iaitu Sakura, Naruto, Sasuke, Kakashi dan juga Gaara. Dan bagi aku Naruto adalah satu-satunya collab yang sangat niat, sebab ada map dan juga Lord Madara. Damn man. And of course aku letak dia dekat S tier. So apa pendapat korang? Oh ya, besok puasa kan? Jangan lupa puasa. Dan itu saja daripada saya. Syukran jazilan.